Kalau hidup hendak berkat, rezeki yang dapat bawa-bawalah berzakat. Kalau hidup hendak bermatlamat, adat dijunjung sepenuh minat. Jikalau hidup hendak sejahtera, hukum ditegakkan, undang-undang dipelihara. Kalau hidup hendak terpuji, fitnah memfitnah hendaklah dijauhi. Kalau hidup hendak terpandang, ariflah bertindak, bijaklah memandang. Kalau hidup hendak dihormat, bersatulah hati, duduklah bermuafakat. Kita sama kita, khususnya orang Islam, kita semua ibarat seikat bak sirih, serumpun bak serai. Bagai lesung dengan antan, bagai kapur dengan kunyit, bagai cincin dengan permata. Maka antara kita sama kita, gunung tahan sama didaki, sungai Pahang sama direnang. Kalau hidup bersatu hati, kerja yang susah menjadi senang. Kita tangguhkan dulu perbincangan kita, kan kita nak memberi laluan dulu kepada azan Isyak.